Kedai ni dia menang vibe. Selesa sangat. Kalau duduk kat sini tak ada kelang kabut, tak ada berebut ambil makanan, tak ada budak berlari terjun tiruk. Tadi saya singgah kat masjid dia punya guard pun pakai FL5 Type R. Biar betik. Macam biasa, tiap-tiap tahun kami akan terima at least 5,000 jemputan untuk buffet Ramadan. Sampaikan website Abang Japar, jemputan tu crash. Nampak? Ingat kan Ramin juga website crash. Jadi kami cari, reverse. Bapak angkat saya datang, mak angkat saya, nenek angkat saya. Dia kata ada satu kedai dekat sini. So kami datang dekat sini. Ayam, Bukit Damansara. Bukit Damansara ni area T1. Tadi saya singgah kat masjid dia punya guard pun pakai FL5 Type R. Sebab tu bila kata ada buffet harga RM79, biar betul. Bukit Damansara kot, bukannya Kerinci. Bukan Kerinci bangsa. Bangsa asal Kerinci je lah. Ni bahagian main course ya. Biasanya memang kita akan serang dekat sini lah. Ni nasi dia ada udang masak lemak cili api. Ni signature dia, lamb bakar cicah dengan ayam asam. Ni ayam goreng kunyit, asam pedas barramudi dengan terung sambal hijau balado. Basically memang kita akan serang bahagian ni lah. So ni bahagian secondary lah. Dia untuk orang yang tak nak makan nasi, mungkin dia nak makan carbonara lepas tu atau kuih-kuih Melayu macam ni. Tidaklah banyak beribu pilihan tapi dia menyentap selera seorang serigala. Ingat kalau kita nak ambil lauk masa buffet, ambil berpada-pada setakat yang kita nak makan. Sebab membazir apa? Betul. Amalan setan. Kalau tidak nanti lepas bulan puasa penuh setan ambil dalam job street tu. Tak kerja. Untuk yang nak datang, parking banyak, tak ada masalah. Surau dia, ya ampun cantiknya. Mungkin surau paling cantik pernah saya jumpa kat Malaysia. Jemput datang. Kedai ni dia menang vibe. Dia mungkin tak besar, mungkin boleh muat 50-60 orang tapi selesa sangat. Kalau duduk kat sini tak ada kelang kabut, tak ada berebut ambil makanan, tak ada budak berlari terjun tiruk apa semua tak ada. Kalau anda nak tempat yang tenang dengan harga yang affordable, membangkitkan nostalgia lama dengan aura moden macam ni, saya sangat saja tempat ni.